anak menakan kita, dia jadi anak menakan kita juga. Betul? Anak menakan kita panggil kita basuh. Basuh. Perempuan bukan dia panggil kita basuh juga. Sama kan? Tapi dia bukan anak menakan kita, dia anak menakan sabit. Kau salah juga agak macam mana? Boleh faham apa dia? Dia orang luar jadi keluarga kita, dia orang luar jadi anak menakan kita. Jadi tak kisah salam dah dengan anak menakan sabit tu. Raya tu dengan salam. Boleh? Selesai. Ibu-ibu di belakang sama juga boleh faham contoh anak menakan tu. Ibu-ibu ada anak menakan perempuan, anak menakan perempuan. Tengok anak menakan perempuan tu dia kenal ke ustaz apa? Contoh. Contoh. Contoh lah. Tiba-tiba dia kenal ke ustaz apa? Tengok ustaz apa? Tengok kenal juga. Ustaz apa mana tak tahu lah. Contoh lah. Tengok kahwin. Bila kahwin, ustaz bawa tu jadi anak menakan ibu-ibu. Betul? Anak menakan, tapi bukan anak menakan betul. Anak menakan sabit. Sabit ke nikah aja jadi anak menakan. Kalau tak nikah tak jadi anak menakan. Nikah baru jadi anak menakan. Ibu-ibu dengan ustaz bawa tak ada dalam. Faham kan itu? Tu saya kata pening sikit lah tadi ni. Tapi tak cerita pun, kena cerita juga. Sebab isu dia nak ayah. Oleh kerana bagi selesai. Yang terakhir, ayah-ayah dengan mak menakan. Saya sebut tu ayah mak menakan. Ayah-ayah dengan mak menakan betul. Salam lah macam mana pun tak apa. Adik-ayah kita, adik mak kita, salam lah macam mana pun tak apa. Tapi dengan mak menakan sakit tak boleh. Mak menakan sakit tu macam mana? Orang luar jadi mak menakan kita. Ayah-ayah ada pak menakan, bagi pakcik. Pak menakan kita tu menikah dengan idol cepat. Contoh. Pak menakan kita tu menikah dengan idol cepat. Jadi ayah-ayah dapatlah mak menakan baru. Idol cepat tu mak menakan ayah. Ayah-ayah pergi makcik, main beraya, makcik. Tapi dia bukan mak menakan kandung kita, dia mak menakan sabit. Dia orang luar jadi mak menakan kita. Ayah-ayah tak boleh salam dengan idol cepat. Tak singkok lah. Boleh faham tu poin tu, insyaAllah nanti ibu-ibu boleh faham tu. Puak menakan sabit tak boleh. Dan kat atas. Pasal kuat yang Ustaz sebut tadi tu bagi pasal yang nak kena ulang tu. Sebab kita masuk isu ni beberapa ramai masyarakat kita dia bukan betul. Boleh dapat cakap tu keluarga sekali selesai. Keluarga belah boleh kongsi, boleh saya nak berkira keluarga belah pasangan. Yang ni bagi siapa yang kahwin ambil perhatian. Ayah-ayah dengan keluarga belah isteri. Ayah-ayah dengan keluarga belah bayang tengok bini kita sendiri, bayang tengok. Bila kita sebut keluarga isteri, bayang tengok keluarga isteri. Boleh tak? Ustaz, isteri dia ramai Ustaz. Bayang semua sekali. Ibu-ibu di belakang bayang keluarga suami sendiri. Senang. Bila saya buat contoh, bayang keluarga suami sendiri. Senang dapat insyaAllah. Ayah-ayah dengan keluarga sebelah isteri tu. Keluarga sebelah isteri. Ayah-ayah nombor satu sekali boleh salam. Boleh salam. Yang pertama sekali dengan isteri. Kalau nombor satu sekali boleh salam dengan isteri. Isteri itu maksudnya bini kita lah. Dengan isteri boleh salam. Adik-beradik isteri tak boleh. Ingat tau. Dengan isteri boleh salam. Adik-beradik isteri tak boleh. Faham ke macam tu? Adik-beradik isteri tu macam mana Ustaz? Isteri kita anak nombor 5. Isteri kita atas dia ada 4 orang kakak ni. Kak Mak, Kak Poh, Kak Jok, Kak Milo. Ada 4 lagi kak di atas tu. Ayah-ayah bila
bila mari waktu bila ayah tak boleh salam dengan 4 orang kau tu, kau muah kau bila pun tak boleh salam. Pasal apa? Pasal dia kau kepada isteri kita. Boleh dapat no? Satu, ibu-ibu di belakang, ibu pun boleh salam dengan suami. Suami salam lah, cium pipi pun tak apa, tak ada masalah. Tapi adik-beradik suami tak boleh. Boleh? Selesai. Satu. Dia ada 4 ni. Nombor 2, ayah yang boleh salam dengan selain pada isteri, anak isteri. Cepat nak kau nama ayah ayah yang boleh salam dengan anak isteri. Anak isteri tu anak apa besar? Anak kita. Anak isteri tu maksudnya anak bini kita, anak kita. Ayah dengan anak kita, dengan anak boleh salam. Anak isteri tu boleh salam. Tapi anak menekan isteri tak boleh. Boleh dapat tak? Isteri kita ada anak menekan dia. Anak menekan dia. Isteri kita ada kok dulu di panggung johor. Saya tak tahu pasal ini. Kakak isteri kita ada kakak. Nama apa Ustaz? Kakak tu buat bilah nama apa? Nilofa. Boleh. Ya. Kak isteri kita ada kakak duduk di nama Nilofa, duduk di johor di panggung. Bila datang hari raya, Nilofa kakak tu main dengan suami, dengan anak-anak apa semua, dia main beraya di banyak seorang. Bila main beraya, tu keluarga kakak isteri, bukan kakak kita, kakak isteri kita. Bila main waktu nak bersalam, isteri kita bolehlah bersalam dengan anak-anak Nilofa pun bolehlah salam. Pasal apa Ustaz? Pasal anak menakat dia sendiri, dia salam lah. Ayah-ayah boleh tak? Ayah-ayah boleh bersalaman dengan anak menakan yang lelaki saja. Tapi yang perempuan tak boleh. Boleh. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Mereka suruh tangan saja. Kami tak suruh, tak uluk tangan. Dia orang uluk dulu Ustaz, kami nak buat macam mana? Kita cadang buat dia. Bila dia suruh tangan, ayah-ayah kalau boleh tak tangan di belakang. Tak tangan di belakang apa? Lepas tu bagi tahu dia, dah mahal pakcik dia sebenarnya. Benda simpan tak tangan di belakang, tunjukkan dia beritahu dah mahal pakcik dia sebenarnya. Ibu-ibu di belakang, anak menakan suami suara tangan. Ibu putar tangan di belakang bagi tahu dah mahal pakcik dia sebenarnya. Kita nak minta buat sekali. Ayah-ayah buat sekali tu ni. Tahun depan raya, mereka main rumah kita cuba tak datang. Buat sekali. Ustaz, dia orang dah suruh tangan misalnya, kalau kami dah sabut seiman pula mereka Ustaz. Tapi tu, habis tu saya salam Ustaz. Salam lah tak ikut mandi. Ayah-ayah sabut salam mereka, sabut tangan mereka. InsyaAllah tahun depan raya mereka main rumah kita, mereka akan salam sekali. Sampai bila masalah akan selesai. Boleh dapat kan? Ustaz, saya tanya, saya jawab. Saya jawab. Kalau kami salam dengan tudung je nak Ustaz latih bawah tudung. Boleh tak boleh tu ada kain kan? Kami orang lelaki ambil kain polar kan? Anak nak salam Ustaz, kami dah tunggu Ustaz. Masuk dalam bilik ambil kain polar kan? Basah-basah punya kain polar. Boleh tak dia Ustaz? Baik. Kalau salam berlapis, boleh. Salam berlapis, boleh. Tak ada masalah. Tapi masalah dia yang lain. Masalahnya apa? Bila kita sambut juga tangan dia, insya-Allah tahun depan datang raya, dia tetap akan hulurkan tangan. Sampai bila masalah akan selesai. Boleh. Tapi tu buat je lah Ustaz. Dia orang suruh tangan, tak tangan belakang, tak mahu. Ada yang saya jawab begitu je. Jangan kasar sangat. Tak ada hukum. Dia kasar sangat. Ni orang suruh tangan, dia tak boleh haram. Oh, bagi ada orang dia pasal dia suruh tangan, dia tak ada mana boleh ni pakcik tadi salam nak ni auto lah maksiat. Oh ya. Betul payah. InsyaAllah teguran secara komitmen bagi kita budaya semayang. Dia akan faham insyaAllah. Dia dapat saya kata no, insyaAllah. Nombor 3 nak apabila dia lagi boleh sikit.
Dan nak bagi sikit. Nombor 3, ayah-ayah dengan keluarga isteri boleh salam dengan mak mertua. Mak mertua salamlah macam mana pun, ciumlah pipi macam mana pun, ciumlah tepi macam mana pun. Pasal ayah-ayah dengan mak mertua haram rapat sampai bila-bila tak boleh nikah. Seekor macam mana pun tak boleh nikah. Mak mertua kita jadi janda contoh. Melarang sakan saya tak boleh nikah, tak ada chance. Pasal mak mertua otomatik haram sampai bila-bila. Ayah-ayah dengan mak mertua tak boleh salam, silakan, tak ada masalah. Tapi adik-beradik mak mertua tak boleh. Adik-beradik mak mertua tak usah. Mak menekan isteri lah. Faham betul? Cuba bayang tengok isteri kita ada mak menekan. Dia panggil maksum. Tu mak menekan isteri kita. Duduk di mana Ustaz? Duduk pada sini. Mak menekan isteri kita. Ayah dia tak boleh salam dengan mak menekan isteri kita. Tak boleh. Boleh tak? Ibu-ibu dengan mak menekan suami dengan salam. Boleh tak? InsyaAllah tak? Yang keempat, tuk isteri. Salamlah dengan tuk isteri. Tak ada masalah. Isteri kita ada tuk, salamlah. Ibu-ibu di belakang, suami kita ada tuan. Salamlah dengan tuan. Tak ada masalah. Tapi adik-beradik tuk dengan adik-beradik tuan, tak boleh. Jadi pening dia tengok pening dia lah. Tapi tak malah. Siapa tak faham lagi, saya buka pakai dia. Boleh tanya insyaAllah. Tak benda ni perlu je lah. Sebab syarah. Boleh tak insyaAllah tak? Ustaz, yang terang saya bilang Ustaz, boleh tak boleh salam dengan orang perempuan yang tua? Perempuan tu terlalu tua, 97 orang tadi. Siapa dia perempuan tu? Tu menekan isteri saya Ustaz. Boleh tak saya pergi beraya rumah dia, saya salam dengan dia? Baik. Sebahagian ulama berpandangan, tapi pandangan yang ini pun tak boleh. Sebahagian ulama berpandangan ayah-ayah kaum lelaki boleh bersalaman dengan orang perempuan yang terlalu tua. Boleh salam. Maknanya kalau orang perempuan tua tu kita pergi beraya rumah dia suruh tangan dulu. Ayah-ayah boleh sambut salam perempuan yang terlalu tua. Sebab nak menjaga hati dia. Tapi kalau dia tak suruh tangan Ustaz, dia tak suruh tangan, kami nak balik, maklum, tolong, balik dulu tolong dong. Dia tak balik lah, jalan dulu kan. Oh selamat, tanya orang. Tolong tu kata macam tu. Dia tak suruh tangan apa, dia semua habang ya. Jadi ayah-ayah tak payah lalu suruh tangan, tak payah lalu kalau anak ulung tak payah. Kalau dia suruh, kita sambut. Tapi kalau dia tak suruh, kita tak payah sambut lah. Boleh tak? Selesai. Ustaz, kami orang perempuan boleh tak salam dengan orang lelaki tu? Tuk menekan suami Ustaz, boleh tak salam? Tuk menekan suami tu mau apa? 1-7 pula. Boleh. Dia kata nak jalan tak boleh kan? Orang tak macam dewa dah. Tak larat dah Ustaz. Boleh tak kami bersalaman dengan tuk menekan suami? Baik. Yang ni ulama mengatakan orang perempuan dia tak boleh bersalaman dengan orang lelaki-lelaki walaupun lelaki-lelaki itu tak tahu. Jangan salam. Pasal apa tak boleh salam Ustaz? Pasal orang lelaki-lelaki ni dia tua macam mana pun, yang tua masih hidup. Dia sayang expired. Mereka kecil manis tak bayar. Jadi bila dia masih hidup, ibu pun jangan salam. Dengan tuk nakal yang benar tak boleh salam. Boleh kalau insyaAllah no. Jadi yang keluarga sekali 5, keluarga isteri 4. Ingat dengan baik-baik, hak diri siapa ada masalah, cari jumpa dia. Tak ada pun biasa. Tak apalah, insyaAllah kita cuba jawab no? Jadi kita jawab dulu insyaAllah no? Wallahualam. Alhamdulillah, panjang insyaAllah kan terserah hukum tuan kita dapat kita insyaAllah kita harapkan jalan Allah terbaik bagi kita insyaAllah. Tuan, sebelum saya menyerahkan untuk pusat belajar di pagi dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim kita lancarkan tabung sempena kita dah fahamkan sekolah pusat belajar kan akan buat sama. Jadi insyaAllah kita doakan tuan baiklah kita sama-sama bimbangkan tabung sempena pusat belajar di sekolah. InsyaAllah tuan tengok tabung ini insyaAllah dan lagi tak berhenti tuan yang jalan. Dan selagi lepas tabung lagi yang jalan insyaAllah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tuan sama juga kayu kami itu kita sedang siap membina khusus Rahman dan tuan boleh isi kata insyaAllah ada situ. Terima kasih tuan yang menyampaikan berdoa dan problem insyaAllah. Baik, sementara kita
kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita tuan, Masya Allah, inilah Ramadan kita yang terakhir. Tuan, esok dah Syawal dah, 3 jam lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Penuh saja tuan, penuh pahit manis kita bersama, Masya Allah. Moga-moga menjadi keberkatan hidup kita, Insya Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan Ustaz Al-Khairi. Bagaimana Ustaz kesan-kesan Ramadan bagi kita supaya lepas menteri itu Ustaz, kita dapat menjadikan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita berdoa kan, Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada Rajab dan Sya'ban sampai dalam kami Ramadan. Itu Ustaz pusing semua Malaysia kan, bagaimana Ustaz lihat alhamdulillah fenomena hari ini, Masya Allah, orang sedap Ustaz. Bagaimana kita dapatkan benar-benar orang bertakwa. Soalan daripada Ustaz Abdullah Khani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekasihi Rais Majlis Al-Muhtaram Al-Fadil Al-Jadal Dr. Al-Jadil Sahabat saya Ustaz Farwas, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, wa balighna Allah. Kita tuan-tuan dah berada di penghujung Ramadan, surah ayat Nabi SAW tersebut farhatan, 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitr, kebahagiaan ketika mana kata ulama berbuka puasa, dan setengah ulama kata ketika menyambut hari raya. Wa farhatun indal liqa rabbih, yang kedua ialah kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok hari yang paling seronok tuan-tuan, hari yang paling bahagia kita setelah sebulan berpuasa. Dan alhamdulillah, kebahagiaan ini tuan-tuan, ini yang kita cari. Yang kita cari ialah kebahagiaan, yang kita cari ialah kedamaian, yang kita cari ialah keamanan, yang kita cari ialah kecukupan. Sebenarnya kebahagiaan, kecukupan, keamanan, ketenteraman ini sebenarnya apa dia? Inilah namanya keberkatan. Yang kita cari ialah berkat. Sebab tu saya ulas tajuk ni tuan-tuan, di mana saja. Sebab kita dah habis dah tuan-tuan keberkatan ni kalau kita tak dapat solusi. Sebab apa tuan-tuan? Saya sebut, ada orang tuan-tuan rumah dia besar. Pernah ada seorang datuk jemput saya di buat ruqyah di rumah dia. Rumah dia besar tak besar, di atas tanah ada 2 tingkat, dalam tanah ada 3 tingkat, dan setiap tingkat tu, bawah tanah tu ada kolam renang yang besar. Dia kata, Ustaz tolong baca sikit Ustaz, dampingi kami seminggu dah tak boleh tidur, keluarga dalam rumah. Maksud dia tak tentram, rumah pun rumah besar tak tentram. Saya kata, Datuk tidur di mana? Dia kata, tidur dalam kereta. Seminggu tidur dalam kereta, menunjukkan rumah besar tapi tak tentram. Maksud dia tak berkat. Ada orang tuan-tuan, dia mencari isteri solehah, isteri yang cantik macam yang Lofa. Macam apa? Eda Jebak. Dia sebut banyak bini 3. Dah seorang betul. Dia pun nak main bini tadi. Tu di mana? Forum bagi. Bini aku. Aku nak fikir taubat dah. Sebab tak habaq ada. Kan? Allahu Akbar. Sepatutnya hari ni kan ada program dengan keluarga. Baju raya tak beli. Kita forum lagi. Tak apalah. Ada orang mencari isteri solehah kan? Ada orang mencari, maksud dia seorang isteri yang cantik. Tapi tuan-tuan dia bercerai. Walaupun cantik kan? Sebenarnya apa tuan-tuan? Yang kita cari ialah kebahagiaan, keberkatan, isteri yang solehah, suami yang soleh. Baru ni ada seorang anak muda dia kata, alhamdulillah Ustaz, hidup kita cari dapat dah Ustaz, isteri solehah. Solehah macam mana? Solehah binti din. Solehah binti din tak jadi kan? Isteri yang solehah, kita tengok tenteram dah, itu namanya berkat. Ada orang mencari suami yang soleh, dia tak dapat dah. Siapa dia? Saleh bin Man. Saleh bin Man dia Ustaz. Isteri yang soleh, yang tengok tuan-tuan tenang, dia bahagia. Ada orang tuan-tuan, dia jadi kereta besar. Saya ada seorang cikgu tuan, dia kereta dia kancil, anak 10 orang, dia tingkat kancil tu. Awak tak tingkat, dia berhenti kat restoran tuan-tuan, dia awak keluar anak dia seorang.
Dalam restoran semua pakai tengok. Seorang, dua, tiga, 6, semua pakai tengok. Dengan token-token restoran tengok. Tak habis. 10 orang dalam kancil, termasuk dengan anak ni. Dia pun tanya dia, cikgu, ni kancil ni macam mana anak 10? Dia tak, aku kancil, aku tak ada hutang. Aku anak 10 orang, aku bahagia. Itu namanya berkat. Ada orang tuan-tuan kan, mencari harta yang banyak, gaji 2,000, gaji 3,000, gaji sampai 10,000, tapi tak cukup-cukup. Ada orang gaji 2,000 cukup. Yang cukup itu berkat, yang banyak tidak berkat. Sebabnya yang banyak, yang berkat ni apa? Bahagia itu keberkatan, cukup itu keberkatan, keamanan itu keberkatan, kesempurnaan itu keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, saya ulang dan tajuk ni sebab apa? Dalam hidup kita hari raya ni nak cari keberkatan. Sebab itu keberkatan ni kata ulama ada 3. Pertama, berkat pada Nabi SAW. Nabi itu berkat. Sebab itu tuan-tuan, kita raya ni, kita rayalah macam Nabi SAW. Raya macam mana? Tuan-tuan kena ingat, bila hari raya nanti, kita disunatkan makan dulu. Makan dulu. Walaupun sedikit, sebab kita dah puasa. Jadi kita makan sikit, untuk apa? Perut kita akan mula berproses. Kalau hari raya haji, disunatkan makan di masjid selepas raya, sembahyang raya baru makan. Tapi puasa, cari keberkatan ikut sunnah Nabi, makan sikit. Bila makan sikit, kita pergi sembahyang. Kemudian Nabi tuan-tuan, dalam keberkatan Nabi kata, berjumpalah ramai orang untuk memaafkan orang dan minta maaf. Jadi kita nak cari keberkatan, kita main dalam lorong ni, balik pilih lorong yang lain. Jangan balik lorong yang sama. Kita jumpa orang, kullu 'amin wa antum bi khair. Kita nak raya kosong. Dan kullu 'amin wa antum bi khair. Setiap tahun tuan-tuan kita doakan keberkatan untuk dia. Kita nak cari keberkatan tuan-tuan. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan kita jumpa orang, kita maafkan. No? Jangan kita minta maaf, kita pun memaafkan. Aku baru ni kena hentam teruk. Kan? Aku pun dah memaafkan. Kita tak ada masalah juga. Sebab tuan-tuan yang tiga, ada orang hantam saya. Allah buat hantam, maki saya, kata macam-macam. Ustaz ni biasa orang kata. Tuan-tuan kena ingat, al-ulama warasatul anbiya. Nabi itu berkat. Kan? Ulama waris Nabi. Kita hormatlah ustaz-ustaz semua. Kadang-kadang tak hormat langsung. Kadang-kadang dia kata kita apa? Ustaz fulus, ustaz duit. Tuan-tuan bagi kat ustaz RM1, RM20. Ustaz tak pergi minum Carlsberg. Apa bagi kat saya RM100, aku tak pergi karaoke. Ustaz tak pergi karaoke, ustaz pergi karaoke. Apa bagi kat ustaz, kita tambah ada seorang yang kosong. Saya ada tetap yang satu, aku satu Malaysia. Dia pula duduk dia bang ceroi yang dia nak sedap berurusi dorong lagi pukul pagi-pagi Elena ada mana ada amanah tadi dalam sebab tu tuan-tuan ustaz bagi duit orang kata macam mana ustaz beli kereta besar dia kata kereta besar saya tak pergi karaoke entah. Saya tak pergi tengok bola, kereta besar tu saya main masjid. Orang kata kita macam-macam, beli kereta besar, buat rumah besar. Ingat, kata tak tahu lah ustaz, kata tapi dia pun tak nilai. Ada orang bagi perempuan bagi 200, bagi 50 dah. Bagi 50 tak? Ya, berani jangan bagi 50. Orang ni. Agak-agak betul lah. Sebab apa tuan-tuan? Nabi ni berkat. Maka Nabi ni berkat macam mana? Tuan-tuan pernah lah dengar cerita dalam YouTube. Ketika hijrah Nabi, ada seorang nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni ketika hijrah Nabi, dia doa, ya Allah bagilah Nabi di rumah. Dengan izin Allah, unta Nabi tu berhenti depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni kubur dia tuan-tuan ada di Istanbul, di Turki tuan-tuan. Tapi ziarah baru ni. Dan alhamdulillah tuan-tuan, bila berhenti depan rumah Abu Ayyub, ya Rasulullah, yang rumah berdua tingkat. Memang jadilah dia susun pelepah kamar. Ya Rasulullah, kau duduk atas, aku duduk bawah. Kau tetamu aku. Nabi kata, aku ni banyak orang nak ziarah, aku duduk bawah lah. Hang duduk atas, hang ada isteri, ada anak-anak. Satu hari, Abu Ayyub duduk atas. Tuan-tuan, musim tu musim sejuk. Dia naik-naik, dia tersempak ayat, gelas yang ada ayat. Dia takut ayat tu kena Nabi. Dia ambil ke dalam, rupanya kain tu kain selimut dia.
Dah sejuk, dia selimut dengan kain yang basah. Lagi sejuk dia. Dia turun-turun. Lepas azan subuh, Nabi tengok wahai Abu Ayyub, kenapa menggigil tu? Dia orang menggigil lah. Kita kan selama kat sana kan. Lama lepas pohon lah tuan-tuan. Duduk sana tuan-tuan. 5 minit yang aku kontrol. Kita kan lama. Macam Ustaz Abdul tu lah. Kita kan lepas tu keluar. Rupanya keluar yang utara tu dia gelak tu. Gelak yang bahasa surat tu aku buat lawak. Tak gelak. Sampai aku abang. Weh, lawak ni. Kau gelak. Dia kata ini bahasa utara tu kan. Tu jangan. Ada bahasa utara ni bukan kasar. Tu paling lembut tu. Lepas tu kan. Dia tanya kenapa kamu menggigil? Ketak. Ya Rasulullah, semalam aku tertidur tersepak cawan yang ada ayah. Aku kenal kau pula ke selimut. Kain tu ke selimut aku menggigil ketak. Nabi kata menyusahkan kamu lah wahai tuan rumah. Aku duduk atas lah, kau duduk bawah. Ketika Nabi duduk atas, suasana panas. Panas di Madinah sekarang tuan-tuan 55 darjah Celsius. Hari ini berlaku pengumuman di Madinah. Bom satu kereta di Papua. Ada beberapa orang meninggal syahid. Dan ketika panas tu tuan-tuan, Nabi berpeluh. Peluh Nabi wangi. Itu berkat. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Nabi tidur berpeluh, menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun jatuh bawah. Jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah sebab wangi. Bila jatuh dia pegang wangi, dia buat macam mana? Dia ngangau mulut. Dia standby. Jatuh yang telan. Jatuh telan. Tengah duk ngangau tu Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, awak duk ngangau. Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Oleh kerana aku sayang kamu ya Rasulullah, bila dia jatuh aku telan ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah telan akan peluh, meminum peluh, engkau akan duduk bersama aku di syurga. Namanya apa? Berkat. Ya. Dan Nabi SAW pernah satu ketika bangun waktu pagi tuan-tuan, dia nak kencing. Nabi tak kencing macam kita. Kita pejam mata. Agak betul ya. Sebab tu orang tua 107, orang perempuan jangan salah. Sebab orang lipu dia masih hidup. Ustaz kena apa? Kadang-kadang kita tak bangun, dia bangun dah. Aku hebat dah. Jangan. Ustaz kata apa? Perangkap macam bewak. Hantu bewak. Ya hantu tu nanti bukan bewak bang. Jaga. Orang perempuan jangan nak salah. Tak tentu. Orang perempuan 95 memang bewak tu. Salam. Tengok dah babang. Salam. Kita tengok pun tak steam dah. Gelap lah. Pagi subuh tak bergantung. Aku sikit lah tuan-tuan. Apa yang ni? Kalau mana kedua. Jadi kan, ketika mana Nabi SAW tuan-tuan kencing, dia kencing dalam bekas yang ada ayam. Nah yang tu lah bekas. Dia dah busuk. Lepas subuh dia nak buat. Ketika tu tuan-tuan dia tidur, Ummu Aiman bangun dalam keadaan dahaga. Cari-cari ayam tak ada. Tengok-tengok bekas tu, ada ayam. Dia ambil dia minum. Rupanya dia tak tahu tuan-tuan tu ayam kencing Nabi. Lepas subuh tuan-tuan, Nabi balik, Nabi tengok bekas ada ayam ada. Sabar dia cari Ummu Aiman. Wahai Ummu Aiman, mana ayam bekas? Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Dah ada ayam tu mana? Dah ada kenapa? Nabi kuatkan suara. Dah ayam tu mana? Ya Rasulullah, aku minum ya Rasulullah. Nabi tak, kamu tahu tak tidak? Kamu minum dalam bekas ni, ayat tu adalah ayat kecil aku. Oleh kerana kau telah meminum ayat kecil aku, Allah akan peliharakan perut kamu daripada sakit sampai kamu mati. Ummu Aiman tak pernah sakit perut sampai mati. Ni kami 4 orang ni, lepas subuh kan kecil lagi. Siapa nak minum tu? Kalau minum bukan berkat, mampu. Kalau nampak warasan sebab tu Nabi ni berkat. Tapi Nabi yang kecil tak ada. Belum Nabi tak ada. Macam mana tuan-tuan? Syawal, cari keberkatan. Jangan lupa selawat kat Nabi. Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Jadi kita tuan-tuan, bila datang ni apa nama Syawal ni, jangan lupa Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Nabi dah tak ada dah. Kita cari keberkatan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bila salam orang pun, Allahumma salli ala Muhammad. Tidak, Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tu. Ni malaikat Allah sebut nama kita di langit. Allahumma Allah khairi sallu alaihi. Selawat.
Seronok kita pergi pasar raya, orang sebut nama kita seronok. Perhatian. Encik Abdullah Khairi, sila datang ke kaunter pertanyaan kerana anak anda sedang menanti. Rupanya anak hilang. Lepas seronok, nama sebut. Ni Allah sebut berkatan tuan-tuan pada Nabi SAW. Yang kedua, berkat